bersilang kaki tu. Bagi orang-orang ingkar. Bagi orang tidak ingkar, taklah bersilang kaki. Tetapi orang yang tak ingkar, bagaimana supaya tak bersilang kaki? Macam tu. Tu orang ingkar bersilang kaki. Orang tak ingkar, kenapa hang eloklah Nabi sebab ni? Kenapa hang pergi elok? Nabi sebab pergi elok. Nabi menyerah diri habis, semua bersih habis dah. Pada hari itu, al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Hal ayat penghabisan, aku sempurnakan. Kena dapat yang tu. Yahudi kata kalau ayat itu daripada buat raya, hari raya. Jadi Yahudi lagi pandai dari kita, dia tahu ayat ni. Dia panggil Yaum apa? Yaum apa tu? Ada Yahudi panggil Yaum Syum, apa nama? Yum Ketum gitulah. Yum Kitum. Yum Kitum. Yum Kitum. Yum tu hari. Kitum tu hari kebesaran dia. Yum Kitum. Hari raya lah. Raya tu. Dia buat satu perayaan lah. Kalau ayat tu turun dekat mereka ni, tapi turun kat Muhammad tak bayar. Nama lah. Ada sejarah ni, ada sejarah. Jadi turunlah ayat tu. Kemudian beberapa sahabat tanya, Ya Muhammad, bagaimana dengan ayat ni? Kamu akan dapat rasa nikmat ayat ni. Kerana ayat ni dia selaras, sejajas, seikut, seia, sekata dengan kalimah tauhid. Kamu akan dapat dengar. Sama-sama dengan itu, tafsir Ibnu Dr. Hamka ataupun Abdul Karim. Abdul Karim. Dia nama Abdul Karim lah. Dia tafsir dia terhubung dengan ayat itu, kata Abdul Karim. Malaikat pun kata, Ya Abdul Karim, sudahkah siap? Kalau sudah siap, mari berangkat. Macam tu. Tu al-yawma akmaltu lakum. Kalau kamu orang Melayu, dah siap ke Abu? Dah siap mainlah. Macam tu. Tu al-yawma akmaltu lakum. Semua orang dengar. Allah Ta'ala tak tipu janji. Kata Nabi Muhammad, Inna wa'dallahi haqqun. Kalau saya dipanggil macam tu, kamu pun dipanggil. Saya dipanggil, al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah, aku sempurna, aku redha kamu. Siap sedialah kamu. Dia panggil. Ya.